orang ada tu memang penting. Memang berharga. Kita orang tak boleh nak buang pergi relate macam yang helang buat sebab kita orang tahu jangka hayat kita orang pendek. Jadi selagi ada masa tu kita orang memang kena usaha gigi untuk siapkan sarang ni. Dan satu lagi, kita orang siapkan sarang ni bukannya tak semestinya untuk keselesaan saya lah masuk sarang lebah tu lah. Sebab kita orang buat ni untuk manfaat orang yang akan datang. Untuk manfaat orang lain. Bukan saja nak buat tu untuk diri sendiri. Untuk kesenangan sendiri. Tak. Sebab selagi saya ada, bukan saya lah lebah tu. Selagi saya ada tenaga, ada masa, diberikan lagi kehidupan, nafas tu. Saya akan usaha untuk siapkan sarang ni. Sebab bukan untuk saya. Tapi mungkin untuk generasi saya yang akan datang. Sebab bagi saya buat apa benda tu adalah untuk manfaat orang lain juga. Tak semestinya untuk manfaat saya. Gitulah dia cakap. Lepas tu sang helang pun terpukul lah dengan apa yang sang lebah ni cakap. Terpukul lah. Bila lebah cakap macam tu, dia terpukul sebab dia kan pemalas. Hari-hari lepas dia kenyang, dia dah makan, dia pergi lepak kat pohon pokok tu. Tengok aja sang lebah ni, buat benda, pergi sana, pergi sini macam tu kan. Jadi dia terpukul, dia terfikirlah. Sedangkan aku ni, umur aku panjang, aku ada tenaga pun boleh dikatakan lebih kuat daripada sang lebah. Tapi aku tak serajin dia lah. Dan aku tak pernah terfikir pun apa yang aku nak buat ni untuk kebaikan orang lain pada masa akan datang. Walaupun mungkin aku tak dapat nak rasai hasil yang aku buat tu, tapi lebah ni dia boleh fikir macam tu kan. Walaupun hidup dia singkat, dia still usaha, dia still appreciate dia punya masa tu untuk sesuatu yang berguna untuk orang lain pada masa akan datang bila dia dah tak ada. Tak macam aku dah lah umur panjang. Lepak-lepak lah, lepas tu kenyang, aku seorang-seorang je lah. Lepak kat sana, tak ada nak fikir buat sesuatu untuk kebaikan orang lain ke. Jadi kat sini kita boleh belajar, betul tak? Walaupun cerita tu nampak macam cerita budak tadika, budak kanak-kanak punya cerita kan. Tapi kita boleh belajar daripada cerita ni. Walaupun, saya suka sebab cerita ni simple. Cerita ni simple dan anda boleh faham apa dia punya point daripada kisah-kisah ni. Dan dapat kita lihat kat sini kan, kita nak jadi helang ke nak jadi lebah? Di mana si helang ni, umur dia panjang tapi dia tak gunakan masa yang dia ada tu untuk buat sesuatu yang boleh memberikan kebaikan pada orang lain. Dia buat apa masa yang dia ada tu, dia buat untuk diri dia sendiri. Untuk kebaikan dia je, untuk perut dia je. Dia kenyang, okey, lepak. Habis dia boleh pula pergi hasut si lebah tu. Lebah, tak payahlah kau nak usaha lebih-lebih sangat. Tak payah nak rajin sangat. Sebab apa yang kau buat tu, tak tentu lagi kau boleh rasa hasil dia. Sebab mungkin kau dah tak ada. Benda tu pun kau takkan rasa. Dan kau penat-penat buat apa? Relax-relax macam dia. Dia pergi hasut pula si lebah tu. So kat sini kita boleh belajar. Helang, umur dia panjang tapi